Okay, so tadi Kak Ais dah ajar cara pakai bengkung sendiri. So sekarang kita nak buat tutorial tentang cara mandi herba pula. So mandi herba ni kalau kita tengokkan nasihat kita baca pada muka surat ibu yang muka surat 47 Okay, khasiat mandi serum ataupun mandian bersalin ni, kita pakai daun-daun herba dan rempah ratus untuk buang angin, elakkan angin masuk dalam badan, aromaterapi, antiseptik. Okay, so antara bahan-bahan yang kita pakai adalah daun-daun dan pelbagai-bagai herba lah. So kita akan pergi kejap lagi, Kak Ais akan tunjuk cara kita nak kita nak siapkan bahan tu. Okay, so Kak Ais nak cerita sikit pasal tips mandian serum ni. So mandi untuk ibu dalam hamil adalah ibu berpantang adalah waktu duha. Maksudnya kan kalau Kak Ais nak mandi, Kak Ais akan tengok pada suhu air paip tu. Kalau air paip tu masih sejuk, Kak Ais takkan mandi. Kak Ais akan tunggu air pipe tu dah jadi macam suam-suam, baru Kak Ais tahu masa tu dia punya suhu persekitaran dah panas. So Kak Ais akan start mandi. Okay, so selalunya air mandian herba ni Kak Ais akan suruh suami pagi-pagi panaskan. Dia bangun pagi je, dia akan masak air tu dan siap-siap tuang di dalam baldi. Lepas tu baldi tu dia akan letak di dalam toilet. Kak Ais tak angkat ya, sebab kita dalam pantang Kak Ais cakapkan tak boleh angkat kan. Macam air mandian tu pun memang fail lah. Kalau kita nak angkat tu memang maksudnya akan menyebabkan kita pakai otot perut. Salah satu benda pantang adalah pantang guna otot perut dalam ketika lepas bersalin kan. Okay, so bila dia dah letak dalam toilet, so bila Kak Ais rasa macam dah 10:30 tu, dah start panas, so cuaca sekitar dah panas, Kak Ais akan buka air water heater dan Kak Ais akan masukkan dalam air serum tadi. So air serum tu kalau nak tahan lama, bila suami dah letak dalam bilik air tu, minta suami tutup atas tu dengan apa-apa alas lah, alas-alas kan, macam apa-apan ke apa ke kan. So supaya haba dia tak cepat keluar. So bila dia maksudnya kita kalau disiapkan dalam pukul 6 pagi, 7 pagi tu, dia masih ada suam-suam lagi. So kita hanya letakkan air water heater yang paling panas, yang paling maksimum dalam air itu, dan air itu akan menjadi suam panas balik. Okay, ataupun katalah tak ada water heater, Kak Ais dulu pernah buat, kita masak air di dalam jug elektrik. So jug elektrik ni kita cari jug yang bukan yang angkat kena sampai 2.5 liter yang berat tu kan, yang kecil tu je. So kita hanya masak air 1 liter sahaja. Air 1 liter masih lagi kita boleh bawa. So panaskan air, masak 1 liter, dan bila kita nak mandi kita tuangkan. So air tu akan menjadi suam-suam panas. Okay, alright. So katakanlah masa tu ini kita mandi waktu duha, kalau kata bidan tak ada datang mengurut. Kalau hari tu bidan datang nak mengurut, of course kita kena siap-siap mandi, sebab kita tak boleh mandi lepas urut, kita kena mandi sebelum urut. So what you should do is, you mandilah awal pagi. Itu boleh, tapi dengan syarat kalau macam Kak Ais akan pastikan, okay, bidan you nak datang pukul apa? Nak datang pukul 9. Okay, lepas tu I cakap kat dia, once you dah bertolak, bagi tahu I. So bila dia kata okay, saya dah on the way, baru I mandi. Meaning that bila I mandi tu, and then I siap-siap panaskan batu. Okay, so bila I dah mandi tu, bidan akan dah sampai lah katakannya. I terus cakap kat bidan, okay, batu dah panas, dia terus siapkan batu. So bila I dah habis je mandi, dia terus tuam air dulu. Alright, so tu penting, kita sebagai ibu dalam pantang kena ada batu tuam sendiri. Jangan harapkan batu tuam bidan. So bila kita nak kita dah siap-siap panaskan batu tu awal-awal, lepas tu kita akan expect bidan tu akan tolong tuamkan kita dulu. Bidan pun senang lah kerja dia kan. Alright, boleh je, sebab ada juga yang macam customer Kak Ais, jenis macam Kak Ais kata okay, panaskan batu you ya, nanti I datang terus tuam. Dia boleh berkira tau dengan I. Dia cakap, bukan tu semua kerja you ke? I dah bayar you, kenapa? Dalam hati I kata, ini mungkin engkau memang bayar aku, tapi ni nak pastikan kau yang sihat. Lantak kau lah, aku nak buat yang terbaik untuk kau. Maksudnya kalau I datang, you lepas mandi, I terus tuam, kan it's like apa je, still
tuamnya saya kan. So jangan banking sangat lah dengan CL ataupun dengan perawat-perawat ni. Sebab yang terbaik adalah lepas mandi kita tuam dulu. Boleh je lepas mandi kita urut dulu, tapi lagi baik kita tuam, kasih panas badan dan lembutkan urat, lepas tu kita urut lagi sedap. Okay, faham So and then urutan perlu dilakukan selepas mandi. Maksudnya kita kena mandi dululah. Ramai orang, ibu-ibu muda ni jenis alah, melekit lah, minyak lah, lepas urut nak mandilah. Masalahnya angin akan masuk balik dalam badan. Badan dia akan lemau. Kenapa saya yang urut dengan akak tak rasa fresh lah? Saya pening, saya rasa macam berat je. Memanglah sebab angin masuk balik. Kita dah elok buang angin, kau pergi mandi balik. So tak boleh lah ya. Itu air rebusan serum perlulah suam-suam panas. Dia ada dua benda dua suam-suam sejuk dan suam-suam panas. Suam-suam sejuk ni kalau air kan kita boleh terus minum. Suam-suam panas ni kita kena hirup. Suam-suam panas yang macam tu lah. Okay, and then air rebusan serum hanya dia boleh untuk digunakan untuk kawasan bahu ke bawah sahaja. So air panas untuk mandi tak boleh, leher dan kepala tak boleh. Nanti senang migraine, rambut senang gugur, kita senang pening kepala. So tak boleh, dan kita mudah kena serangan stroke. That is very important. Tolong jangan mandi, walaupun bukan dalam pantang, tolong jangan mandi kepala dengan air panas. Kepala ni sifatnya Allah bagi memang kena sentiasa sejuk. So kalau dalam pantang, air rebusan tu daripada leher ke bawah. Okay, and then kita guna air paip biasa untuk basuh muka. Rambut kita kena seret sikit tepi ni, basuh macam tu je, jangan kena badan. Okay, so kena faham lah ya. Ni kalau lepas tu okay, aturan mandi untuk elakkan kita pening kepala ataupun stroke. Cara paling penting Rasulullah ajar, start daripada kaki naik ke kepala. So daripada kaki tu naiklah air rebusan tu. Lepas tu dah sampai sini, baru kita mandi ni dengan air paip. Okay, lepas tu air rebusan tu juga boleh diguna pakai untuk baby lah. So boleh pakai lah untuk ibu, untuk baby. So it's very, orang kata multi purpose lah air ni okay. Alright, so Kak Ais akan ajar macam mana nak siapkan air mandian kejap lagi. Alright, okay. So itu sahaja tips ya. Tips ni pada muka surat ibu, muka surat ke-50. So kita pergi ke dapur nak tengok macam mana Kak Ais siapkan air mandian.